Hello guys dan Assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft. Ya, jadi kita akan main Minecraft ini sebab nak bagi pentunjukan untuk korang macam mana nak buat path yang perfect sekali. Jadi sebelum tu korang like subscribe kalau korang suka video ini, dan ya, aku akan upload video yang baru. Jadi yang mana kita kita nak buat path yang perfect sekali. Macam kita buat ni adalah path yang macam ni. Biasanya jumpa dekat lobby atau dekat mana-mana saja kat tak tahu nak cakap apa. Dan jadi yang ni nampak macam perfect siap ada ni sekali tau. Woi di. Tapi tak apa, yang ni paling perfect. Dan ni adalah path macam village, ya, lain macam. Jadi yang ni lah nampak perfect. Macam mana korang boleh buat. Contohnya kalau korang nak buat village punya path, senang je. Dia tekan sampai penghujung. Ya, dari mula sampai penghujung macam ni lah dia punya path. Dan kalau dan beza dia dengan dengan path macam ni, dia agak lain. Dia macam letak satu persatu, lepas tu letak cobblestone. Macam mostly cobblestone dengan cobblestone. Walau weh. Lepas tu kita letak berapa banyak kita letak cobblestone. Banyak dah kita letak cobblestone. Lepas tu kita letak ni lagi. Lepas tu kita letak mostly cobblestone lagi. Lepas tu kita letak lagi. Tu sampai penghujung. Macam tu lah. Jadi nampak beza dia. Yang ni paling cantik. Bagi member aku pun sampai sini. Lain macam. Jadi korang boleh tengok village punya path. Walau weh. Dan ni punya path dia ni sikit. Bagi korang yang mana satu? Yang path village punya ni ke nak path punya ni? Sebab yang ni cantik Jadi pendapat korang macam mana? Path yang perfect tadi tu memang cantik Itu punya macam Lepas tu ada benda lagi yang kita nak letak satu rumah lagi. Itu lagi. Lepas tu letak path lagi. Walau weh. Jadi guys, sampai sini saja. Video pendek saja. Sebab memang tunjuk sikit saja. Memang path banyak Jadi kalau macam tu, kita balik dulu. Bye bye.